Dalam iklim politik yang sentiasa bergolak, idea-idea baharu sentiasa muncul dan mencetuskan perdebatan hangat. Hari ini, satu cadangan yang cukup berani telah dilontarkan, menarik perhatian ramai pemerhati politik dan juga rakyat jelata. Menurut laporan Malaysia Gazette, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Mohd Puat Zarkashi, secara terbuka menyuarakan pandangan bahawa adalah bagus juga jika tiga figura politik muda dan berprofil tinggi, Datuk Seri Rafizi Ramli Khairi Jamaluddin, KJ, dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bergabung membentuk sebuah parti baharu. Cadangan ini bukan sekadar gurauan politik. Ia datang di tengah-tengah spekulasi mengenai masa depan politik Rafizi Ramli selepas pengunduran beliau dari kabinet dan juga kedudukan Khairi Jamaluddin serta Syed Saddiq yang kini dilihat mencari hala tuju baharu dalam arena politik Malaysia. Puat Zarkashi berhujah, ketiga-tiga pemimpin ini mempunyai kelebihan masing-masing. Rafizi dengan kepakaran ekonomi dan strategi data, KJ dengan pengalaman pentadbiran yang luas serta sokongan dari segmen pengundi tertentu, manakala Syed Saddiq membawa suara anak muda dan perjuangan reformasi. Jika gabungan ini benar-benar berlaku, ia berpotensi besar untuk mencetuskan gelombang baharu dalam lanskap politik Malaysia. Bayangkan, sebuah parti yang mungkin berteraskan idealisme, berfikiran progresif, dan mampu menarik sokongan dari pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya golongan muda dan profesional yang mendambakan perubahan. Namun cabarannya juga besar. Mampukah tiga figura dengan latar belakang dan ideologi parti yang berbeza ini mencari titik persamaan untuk membentuk satu wadah politik yang koheren? Adakah ego dan perbezaan peribadi akan menjadi penghalang utama? Ini adalah persoalan yang bermain di fikiran ramai. Cadangan dari Puat Zarkashi ini, walau bagaimanapun dilihat sebagai satu wishful thinking oleh sesetengah pihak, atau mungkin juga satu bentuk ujian air untuk melihat reaksi awam. Namun, ia tidak dapat dinafikan telah mencetuskan perbincangan yang menarik tentang bagaimana masa depan politik Malaysia mungkin akan terbentuk. Sama ada parti impian ini akan menjadi realiti atau kekal sebagai imajinasi. Ia menunjukkan betapa rakyat dan pemerhati politik sentiasa mencari alternatif dan solusi baharu di tengah-tengah cabaran yang dihadapi negara. Hanya masa yang akan menentukan sama ada gandingan Rafizi, KJ dan Syed Saddiq ini akan kekal sebagai cadangan atau menjadi kuasa politik yang perlu diambil kira. Terus bersama kami untuk liputan mendalam yang berani dan analitikal.